Kenapa dalam bacaan kunut tu ada yang senyap? Ada yang senyap kan? Mula-mula Allahumma hdina fi man hadait, kuat. Wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Lepas tu bila tang wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu alaihi. Yang tu disenyap. Kenapa disenyap dan makmum pun baca sekali? Pertama sekali, sebelum kita nak bincang yang tu, kita bincang dulu tentang hadis subuh, kunut subuh. Hadis kunut subuh ni datang dalam riwayat Abu Hurairah dan riwayat Anas bin Malik. Riwayat Abu Hurairah terlalu dhaif. Al-Hakim meriwayatkan dalam tarikh, dalam kitab dia Tarikh, dia bawa sanad ni, dia kata sahih, tapi sebenarnya tak sahih, terlalu dhaif. Satu lagi riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Riwayat Anas bin Malik menyebut Nabi SAW sentiasa melakukan kunut subuh sehingga dia meninggalkan dunia. Riwayat Anas. Tapi riwayat ni riwayat Abu Daud. Cuma riwayat ni datang daripada jalur Abu Ja'far Ar-Razi. Yang mana Abu Ja'far Ar-Razi ni perawi yang tidak kukuh. Dia tak kuat ingatan dia. Sebenarnya riwayat yang betul ialah riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW membaca doa kunut waktu subuh dan waktu maghrib. Tu riwayat yang betul. Maksudnya bukan kunut biasa, kunut nazilah. Tapi mazhab Syafi'i dia terima riwayat ni. So kita katakan ia khilaf. Kalau imam baca kunut, imam mazhab Syafi'i dia baca kunut, kita kunut lah. Kalau saya pilih kunut subuh ni tak adalah. Saya ambil mazhab Hambali dan juga Hanafi. Ia khilaf mu'tabar. So kalau imam tak baca kunut, kita tak baca kunut. Kalau imam baca kunut, kita baca kunut. Clear masalah. Baik. Yang keduanya, kenapa bila mazhab Syafi'i dia imam yang bermazhab Syafi'i tu, bila dia baca kunut, ada part-part yang dia slow. Kerana ulama mazhab Syafi'i dia kata kunut ni maksud dia, kunut tu maksud dia minta, doa. Maksud kunut tu doa. So yang disyariatkan untuk kita minta beramai-ramai masa kunut tu doa lah. Adapun zikir, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yazillu man walait, la yazillu man walait wa la ya'izzu man adi. Yang ni dislowkan kan? Dislowkan. Pasal apa? Sebab dia bukan doa. Dia puji Tuhan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Ya Allah, engkau lah memberi keputusan, bukan engkau yang orang buat keputusan untuk engkau. Fa innahu la yadhillu man walait. Wahai Tuhan, tidak akan binasa ataupun tidak akan hina orang yang kau bantu. Wala ya'izu man adait, dan tidak akan mulia orang yang kau musuhi. Itu pujian. Bila puji ni, zikir ni elok slow. Sebab tu Imam Syafi'i kata, usah kata zikir dalam solat. Zikir luar solat, lepas masa wirid pun zikir eloknya slow. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Serulah Tuhan kamu dalam keadaan tadarru', tunduk, wa khufyah, senyap-senyap. Maka Imam Syafi'i kata, aku suka imam bila dia habis salat, dia slowkan suara dalam wirid. Kata Imam Syafi'i, kecuali lah kalau dia nak mengajar. Katalah dia pergi satu perkampungan, orang asli di kampung tu baru masuk Islam, tak mengerti macam mana nak wirid. Saya dia kuatkan suara, kuatkan sikit, dengan syarat tak ganggu orang yang masbuk. So dia kuatkan sikit untuk orang mengaji dengan dia. Maksudnya orang belajar cara nak wirid. Tapi bila semua dah pandai wirid dah, kita duduk kat universiti, hari-hari solat kat masjid, rendahkan suara itu lebih baik. Tak kira Ustaz, saya nak kuatkan juga sikit, selagi tak ganggu tak apa. Tapi dia tidak afdal. Dia tidak afdal. Wallahu a'lam.